Tak dengar. Jawab salam kuat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat pagi. Okey, dengar sini baik-baik. Pandang cikgu. Okey, untuk makluman awak semua, waktu perhimpunan pada pagi ini, kita akan adakan satu majlis. Nama dia Majlis Simbolik Pemakaian Rencana Jalur Gemilang pada Pakaian Seragam. Saya ulang, majlis dia Majlis Simbolik Pemakaian Rencana Jalur Gemilang. Yang awak dapat tu lah. Ini kita ada majlis simbolik dia. Jadi cikgu minta kerjasama awak semua. Sila berada dalam keadaan yang berbudi pekerti mulia. Awak tahu macam mana tu? Sebab sekolah kita akan didatangi oleh beberapa orang tetamu. Di antaranya polis. Boleh? Baik. Boleh tak? Tak dengar, boleh tak? Serentak, boleh tak? Tak kuat, boleh? Bagus. Itu cikgu dah dengar. Okey, satu lagi pesanan cikgu. Semasa menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku dan juga lagu negeri Pahang, lagu Allah Selamatkan Kami, sila menyanyi dengan penuh semangat. Cikgu tengok mulut siapa tak buka, siap. Baik, ada sedikit pengumuman daripada Tuan Guru Besar kita. Siapa dengar elok. Siapa ibu dia bernama Siti Nur Izati. Alamat IC dia kat sana Taman Guru Kelantan. Siapa nama mak? Siapa nama ibu dia? Siti Nur Izati. Bukan Izati. Bukan. Guru besar ni ada hal penting. Wallet mak dia jatuh. Wallet pers kan? Perempuan terjatuh. Duit banyak. Duit. Ada duit yang banyak. Ada itulah kad yang penting. Siapa nama mak dia Nur Izati? Ada? Tak ada. Tak tahu nama mak. Tak tahu mak ni. Awak ni mak awak melahirkan awak tak tahu nama. Mami. Nama mami ibu ke umi? Mak tak panggil mak tu. Mek tu Kelantan biasa mek. Dia ada parent juga boleh. Jadi dia dapat dia. Ini dia suruh dia lalu dia itu. Lebih kan.
Okey, baik. Dengar baik-baik. Pandang cikgu. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, sekolah kita akan didatangi oleh beberapa orang tetamu. Nanti kalau tetamu masuk, cikgu minta kamu berdiri sekejap dan terus berdiri depan tu. Boleh? Belum lagi. Oi. Okey, baik. Kita cancel tadi. Awak berdiri terus. Berdiri terus sekarang. Berdiri. Berdiri dalam keadaan diam. Luruskan barisan. Hai, kamu baris yang tinggi dekat belakang. Siapa rasa diri dia tinggi, duduk belakang. Hei, tak payahlah suara. Okey, tutup mulut awak. Baik, sementara kita menunggu ketibaan Tuan Guru Besar dan menteri baru dah. Baik. Okey. Dengar baik-baik. Mana? Baik. Sementara kita menunggu Tuan Guru Besar dan juga tetamu, cikgu ambil kesempatan untuk memaklumkan kepada semua murid bahawa guru yang bertugas pada minggu ini seramai 7 orang. Jadi senarai nama guru yang cikgu akan sebutkan lepas ni ialah guru-guru yang awak boleh rujuk jika ada sebarang masalah pada minggu ini. Boleh? Okey. Yang pertama, guru yang bertugas pada minggu ini hilang pula.
Husni Syakira kenal? Okey, baik. Mengumumkan ketibaan Tuan Guru Besar bersama tetamu yang diraihkan, pegawai dan sekolah dan juga YDP, PIBG dan juga NYDP PIBG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Bursa, Tuan Guru Besar SK Rawujaya Encik Wan Mukhtar bin Wan Ismail, seterusnya yang dihormati pegawai perhubungan sekolah, Inspektor Azrul Nizam bin Zainuddin dari unit narkotik IPD Rawu, seterusnya yang dihormati YDP PIBG SK Rawujaya Insinyur Idris bin Muhammad, yang dihormati barisan guru penolong kanan SK Rawujaya, barisan rakan guru, barisan AKP serta anak-anak murid yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini dapat lagi bersama-sama kita berkumpul di tapak perhimpunan SK Rawujaya bagi dalam waktu perhimpunan SK Rawujaya dalam majlis simbolik, nama penuh dia Majlis Simbolik Pemakaian Rencana Jalur Gemilang pada pakaian seragam murid di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, cikgu, saya menjemput para hadirin untuk berdiri untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku dengan penuh semangat dan patriotisme. Dengan segala hormatnya dipersilakan semua hadirin berdiri. Nyanyi badan tegak, tangan ke tepi.
Murid-murid diminta untuk menyanyikan dengan penuh rasa bangga dan cinta akan tanah tumpah darah kita. Teruskan dengan nyanyian lagu sekolah. Teruskan lagi majlis pada pagi ini dengan lafaz tiga rukun negara yang akan dipimpin oleh wakil murid. Semua murid diminta mengangkat tangan. Dipersilakan wakil murid baca Iqra. Bahwasanya kami rakyat Malaysia berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih kepada wakil murid. Teruskan lagi dengan bagi memberkati majlis kita pada hari ini. Kita teruskan lagi dengan bacaan doa oleh pengawas yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan penuh rasa syukur kami memanjatkan doa kepadamu pada hari yang penuh bermakna ini. Sempena majlis pemakaian jalur gemilang, lambang cinta yang jati diri kami sebagai anak Malaysia. Engkau berkatilah majlis kami, Ya Allah.
limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ke atas kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami generasi madani yang membesar dengan nilai kemampanan dalam menjaga bumi-Mu, yang hidup dalam kesejahteraan dan kasih sayang sesama insan, yang berfikiran kreatif dan mempunyai daya cipta demi masa depan negara, yang sentiasa menghormati ibu bapa, guru dan semua yang berbeza, yang teguh keyakinannya dalam menghadapi cabaran, dan yang mengamalkan nilai ihsan dalam setiap perbuatan. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami semangat patriotisme dan bertanggungjawab kepada negara. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh, agar kami menjadi insan yang berguna dan menyumbang kepada kemajuan Malaysia tercinta. Ya Allah, peliharalah perpaduan dan keharmonian di bumi bertuah ini. Berkatilah para pemimpin dan guru-guru kami, dan jadikanlah rencana Jalur Gemilang yang kami pakai ini sebagai lambang kebanggaan dalam membina masa depan negara yang lebih gemilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada pengawas yang bertugas mencegah doa. Para hadirin dan guru duduk. Baiklah, tanpa kita melengah-lengahkan lagi masa, okey, murid boleh duduk. Duduk dalam keadaan tertib. Kenapa duduk? Pergi belakang, pergi belakang, pergi belakang. Muat. Okey, terima kasih kerana berjaya duduk dengan cepat. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Guru Besar Cik Wan Mukhtar bin Wan Ismail untuk menyampaikan ucapan dan amanat serta nasihat kepada warga sekolah bersempena dengan majlis simbolik pemakaian rencana Jalur Gemilang pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan Guru Besar. Yes, satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengacara majlis Cikgu Ridwan Zulkifli, yang saya hormati pegawai hubungan sekolah Encik Aldo Nizam, YDP BIBG, IR Encik Idris, Encik Samsul,
Zohari, NYDP, barisan guru penolong kanan, guru-guru, barisan AKP, dan anak didik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Baiklah, Kak Cikgu ni ada teks panjang, jadi Cikgu baca ringkas-ringkas. Boleh? Boleh tak? Baiklah. Okey, untuk makluman semua, Cikgu Ridwan dah beritahu apakah tujuan utama kita mengadakan majlis perhimpunan rasmi pada pagi ini, iaitu majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid di sekolah. Mudah saja. Ya, simbolik memakai apa dia? Pin jalur gemilang. Tahu tak jalur gemilang tu apa? Tahu tak? Jalur gemilang tu bendera negara kita. Okey, yang menjadi simbolik ataupun menjadi lambang kepada sesebuah negara. Namun begitu, masih ada sesetengah golongan yang mengambil cara mudah tentang bendera kita. Okay? Yang terpaling, orang yang tidak bertanggungjawab tersebut. Tahu apa isu dia? Yang terbaru tentang jalur gemilang. Itulah main game dia buat kamu ni. Ya, ada sebuah akhbar di negara kita, tersalah memaparkan logo ataupun bendera negara kita. Ini sangat memalukan. Cikgu harap murid-murid kat sini tiada kecuaian seperti itu. Sama ada kecuaian ataupun disengajakan. Biarlah pihak yang bertanggungjawab menyiasat apakah agenda di sebalik apa dia? Terteranya bendera Malaysia yang tidak lengkap. Ya, bagi murid-murid sekolah Bahasa Arab Jaya, ingat, kita kena sentiasa sayang kepada bendera negara kita. Ingat, ada berapa lambang, ada berapa garis yang terdapat dalam jalur gemilang. Baiklah, cikgu kembali kepada landasan. Objektif ataupun matlamat utama kenapa jalur gemilang ini dipakai oleh murid-murid di sekolah rendah, di sekolah menengah, di institusi Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia ada 6. Cuba baca ke 6. Yang pertama, yang pertama, meningkatkan semangat patriotisme. Apa dia semangat patriotisme? Siapa tahu yang belajar sejarah tahun 4, 5, 6. Apa dia semangat patriotisme? Cinta akan negara. Yang pertama. Yang kedua, memupuk perpaduan ataupun memupuk semangat integrasi antara kaum. Apa maksud perpaduan? Apa maksud integrasi? Apa dia? Bekerjasama dan bertoleransi. Maksudnya kita boleh berkawan, duduk sama, saling menghormati antara kaum yang terdapat di negara kita. Kita ada berapa kaum yang besar di negara kita? Ada berapa kaum yang besar? Ada 3. Apa dia? Melayu, Cina dan India, serta lain-lain bangsa. Betul tak? Betul
yang lain kita sebutlah, ada banyak. Kalau ada juga golongan orang asal. Orang asal banyak, Gadasan. Kalau kita nak sebut satu-satu, ada banyak, ada berpuluh-puluh. Ya. So, itulah etnik atau kaum yang terdapat di negara kita. Yang seterusnya, menonjolkan identiti kebangsaan. Kalau kamu tengok cerita-cerita yang berkaitan dengan peperangan, ya, apabila sesuatu pasukan tentera itu kalah, yang menang dia akan kibarkan apa? Dia akan bawa bendera negeri ataupun negara masing-masing. Itu menunjukkan tingginya darjat bendera. Yang meletakkan darjat yang rendah ini orang yang tak ada tamadun, yang tak ada tamadun. Ya, baiklah. Yang seterusnya, mengwar-warkan kepada warga sekolah dan masyarakat berkaitan dengan rencana jalur gemilang. Maksudnya, nanti bila awak balik, kan, mak bapak awak datang tengok, ambil awak ataupun ibu bapa yang lain-lain yang tak ada kaitan dengan murid di sekolah ini, awak pergi ke pasar raya, belum tanggal baju lagi, masih berpakaian uniform sekolah, orang tengok ada apa pada baju? Ada rencana jalur gemilang. Dekat situ mungkin menyentuh hati masyarakat yang melihat. Kalau awak pergi pasar raya, awak tengok makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang yang bekerja pelbagai bangsa, dia tengok, wah, dia pun terasa sayang kepada negara kita, iaitu Malaysia, sebab dia melihat jalur gemilang. Baiklah, itulah perkara-perkara yang tidak disampaikan berkaitan dengan jalur gemilang. Cikgu petik sedikit apa yang penting kepada anak-anak. Menurut teks ini dia beritahu anak-anak murid yang dikasihi, pemakaian rencana ini juga untuk menanam hasrat murni dalam gagasan Malaysia Madani, yang berkaitan menyemarakkan semangat kenegaraan dan menyemai benih nilai karamah insaniah dalam diri murid-murid, khasnya umumnya kepada semua, iaitu kita nak menerapkan nilai-nilai akhlak, ilmu, empati dan amanah. Okey, cikgu petik dua perkara. Ya, gagasan Malaysia Madani, yang kedua karamah insaniah. Okey, kedua-dua ini adalah keras dalam Kementerian Pendidikan. Itu saja ya, berkaitan dengan teks yang nak baca panjang, nanti kan murid-murid hidup semua ya. Okey, baiklah. Selain daripada itu, ya, pemakaian rencana ini juga ya untuk menunjukkan keterampilan anak-anak Malaysia. Tak kira lah apa dia, awak bangsa apa. Ya, pertama kita tak nak ada lagi kesilapan di peringkat sekolah rendah yang tidak kenal jalur gemilang. Kalau selepas ini ada lagi peristiwa-peristiwa yang mencalik maruah jalur gemilang, maka memang di dalam hati golongan yang berkenaan tidak menyukai bendera kita. Oleh itu, ya, kita berharap ya, pihak berkuasa, pihak yang bertanggungjawab, ya, kalau boleh melucutkan apa? Melucutkan apa? Kewarga negaraan orang-orang yang berkaitan. Biar dia jangan tinggal di
bumi bertuah ini. Tinggallah di pulau yang dia suka ataupun di negara yang dia banggakan itu. Ya, sedangkan di sini tempat dia mula-mula dididik dan menerima ilmu. Dah pandai, dah besar, belajar di luar negara, apa yang dia terima di Malaysia semua dia lupa. Sedangkan datuk nenek moyang mereka mencari rezeki di tanah yang bertuah ini. Ya, semoga tindakan ataupun program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia membuka mata kepada setengah golongan yang tidak mengambil berat tentang jalur gemilang. Saya kata semoga anak-anak didik yang saya kasihi ini sentiasa menanam semangat cinta akan negara dalam apa jua situasi, walaupun nyawa di hujung di hujung senjata. Faham? Ada orang ukur awak, pijak bendera awak, jangan sesekali ludah balik muka orang yang suruh pijak bendera negara kita. Biar kita mati wah, bagus. Siapa cakap tu? Biar kita mati marwah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kuat lagi tepuk tu. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Guru Besar atas amanat dan peringatan yang sangat bermakna bagi murid-murid dan juga kita semua. Ya? Baik, untuk meneruskan lagi majlis kita pada pagi ini, jadi di balangnya kita akan membuat jimik simbolik pemakaian rencana jalur gemilang. Jadi dengan segala hormatnya dijemput Tuan Guru Besar bersama semua tetamu yang diraikan pada hari ini, ya, kedua-dua orang pegawai BPS, YDP dan juga NYDP untuk ke tengah pentas bagi upacara jimik simbolik pemakaian rencana jalur gemilang. Belah kanan Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Faham first. Satu, dua, tiga. Madani. Satu, dua, tiga. Okey. IR suka ya. Dia briefing kau. Dia Madani dia suka. Nika. Ya, ini. Rusak tu.
tiga. Boleh? Pakai dulu. Tercucuk lah. Okey, ready? 1, 2, 3. Betul lah, naik sikit. Kamu. Faham first. 1, 2, Buat lagi. 3. 1, 2, 3. Okey. Ada lagi? Ada lagi. 3 orang. 3 orang. Ada lagi. Tak cukup bola. Tak apa. Muat, dah muat. Tiga orang. Jadi buat makluman tetamu, murid yang berada di atas pentas ialah murid tahun 6. Okey, faham first. 1, 2. Tepuk tangan. Ada ni 1, 2, 3. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Ucapkan pada Tuan Guru Besar dan juga semua. Okey, kami ramai-ramai boleh?
Jimmy. Upacara ringkas Jimmy. Baik, seterusnya majlis pada hari ini diteruskan lagi dengan kita biar murid tahun 6 dulu. Baik, majlis diteruskan lagi dengan bacaan mesej khas daripada Duta Sahsiah SK Rawat Jaya. Jadi moga mesej yang akan disampaikan oleh Duta Sahsiah sebentar lagi akan memberi inspirasi kepada semua murid. Baik, jadi belum terlewat lagi untuk cikgu mengatakan bahawa simbolik tadi untuk menandakan semangat cinta akan negara terus disemai dalam jiwa anak-anak pewaris bangsa. Awaklah, seperti yang Tuan Musa itu tadi, awaklah anak-anak pewaris bangsa. Baik, dengan segala hormatnya dipersilakan mesej Duta Sahsiah SK Rawat Jaya, iaitu Adik Ahmad Iman Ashraf bin Alauddin untuk menyampaikan mesej. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai murid yang bertanggungjawab dan cinta akan negara, kita mestilah sentiasa menghormati lencana jalur gemilang. Lencana yang kita pakai di sebelah kanan baju bukan sekadar simbol, tetapi lambang semangat patriotik, perpaduan dan jati diri rakyat Malaysia. Oleh itu, kita perlu memakai dan menjaga lencana ini dengan rasa bangga dan penuh rasa hormat. Rakan-rakan jangan sesekali membiarkan lencana ini rosak, kotor atau dibuang sewenang-wenangnya. Jika kita menghormati lencana jalur gemilang, secara tidak langsung kita juga menunjukkan rasa cinta kepada negara. Ingatlah, walaupun lencana ini kecil, maknanya sangat besar. Marilah kita sama-sama memupuk semangat patriotisme dan menjadi murid yang berdisiplin serta menghargai simbol-simbol kebangsaan kita. Sebagai generasi pewaris negara, kita juga bertanggungjawab untuk menyebarkan semangat menghormati lencana jalur gemilang kepada rakan-rakan dan ahli keluarga. Mulakan dengan perkara yang kecil seperti memastikan lencana dipakai kemas, tidak dibiarkan tercicir atau diperlakukan sewenang-wenangnya. Sikap ini bukan sahaja menunjuk disiplin diri,
disampaikan oleh beliau. Jadi bawah. Okey, kita akan, sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, kita ada sedikit sesi bergambar sebagai kenangan. Jadi diminta semua guru untuk berdiri. Bawah ya? Cikgu ke bawah ya? Bawah, naik. Cikgu ke bawah, murid diri. Ni dengan guru je? Ha? Jadi, semua diri, guru ke bawah ya? Okey. Okey, murid semua bangun. Cikgu-cikgu akan masuk depan murid-murid. Okey. Di atas ya? Ah, kamera atas. Okey. Okey, silakan Tuan Guru Besar, tetamu yang diraihkan dari semua guru untuk berdiri di bawah bersama anak-anak murid bagi sesi penggambaran. Sesi fotografi. Suat kabar langnya. Hantar suat khabar ni. Okey, pengawas juga rapat sikit ke depan. Okey, pelas sekolah, tarik sikit ke depan. Sikit je. Okey, mantap. Nampak. Jangan. Okey, ready? Satu. Alright, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3, Pak Hafiz. 1, 2, 3, Madani. 1, 2, 3, Minila. 1, 2, 3. Sebab benda Malaysia kita tarik lah. Semua tarik 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, jemput